macam ni Okey. Ni makin deras dari hujan. Macam mana nak naik ni? Tu lah. Okey. Sebab kita risau jalan dekat bawah tu ada agak sedikit licin lah. Berdiri Better kita berdiri Oh, lepas ya? tu pegang tu. Ni gila. Allahu Akbar. Wih. Gila babi weh, gila babi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cuak. Wih. Serius lah. Vicky nak habis ni. Gambar. Gila. Nak naik ni macam mana? Wah. Aduh. Gila cuak bodoh. So this is location. Bapak cuak bodoh. Gila. Sampai. Alhamdulillah. Okay. Sebab apa pun lagi nak kena tukar bateri. So bila kita tadi ni meja kita orang. So breakfast, dinner, apa semua kat sini. Ini meja kita orang. So takkan orang ambil lah. Kalau meja beg tinggal pun dia kata, kalau beg tinggal pun dia kata tak apa, bukan kat depan ambil sebab ni meja kita. Nampak nama aku? Nama aku. Okay. So inilah tempat dia. Ni tempat pasal ni kitchen tu. Eating area. So tunggu dia panggil untuk check in aku kan. Hujan pula ni, cuaca tengah hujan. Jadi agak susah. Agak tak best sikit. Patutnya kaki tadi naik sebenarnya. Tapi sebab hujan tu kat licin, so dia bawa kereta. Free flow for the drinking water juga dalam bilik you still ada drinking water. If in case tonight you nak refill air botol you ke apa, you just bawa and then you just refill there. It's a solar power, so means kita punya water heater tu kita menggunakan gas ini. So bila you buka je water heater tu, dia satu knob, so you just tengok api dia keluar, api dia menyala, so means dia berfungsi. So you biar dulu air dia jalan 2 ke 3 minit dulu, bagi dia panas dulu, and then you rasa suam cukup temperature tu, you nak start mandi, you just mandi. Tu beside bar tu dia ada chill out area juga. It's a common area. Okay, you boleh main congkak, scrabble, chess, uno, card, you boleh start sampailah sekarang sampai pukul 12 malam tak ada masalah. Once you habis, you just tutup balik kipas dan lampu, that's it ya. It's a Bali. Dia bagi Bali untuk welcome drinks. So kita nak ke bilik. Let's go. Oh, dia orang lah Sharifah. Kita orang dekat The Sticks Guide. The Sticks Guide ke nama dia? The Sticks dekat Kuala Kubu Baru. Get lost naturally. Ya, kita orang cuma nak, sebenarnya kita orang cari tempat nak relax, tempat hutan. Tapi tak nak camping sebab nak cari toilet macam aku. Jadi kita orang carilah tempat-tempat macam ni. Ini antara choice. Sebenarnya The Sticks ni dalam list aku waktu nak honeymoon, kahwin, tapi tak tahu nak cakap macam mana, tapi tak decide habis tu kita orang pergi dekat Penang. Kita belum masuk bilik lagi, baru lepas briefing tentang debrief tentang apa yang ada kat sini, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, and then baru kita dah kata okey, baru kita bawa masuk bilik. Sekarang kita pusing sekejap sebelum masuk bilik. Tapi ni air sungai ke? Tak bukan. Tengok weh, macam air sungai ke? Dia mandi dalam ni. Okey. Di situ. Okeylah. So ini tempat dia orang punya. Dia kata kalau CNY best duduk sini, malam boleh tengok stargazing kat sini. Tapi sekarang tak nampak star, nampak sun-gazing. Okeylah, kita dah decide rasanya macam tengok macam nak ke bilik ni tempat apa panggil apa? Bonfire. Yes, bonfire. Jomlah kita ke bilik.
So this is Sam. Yeah. Saya Sam. Sam bum face kan. Serius ah? Macam menarik je. Boleh lejak lepak kali lah. Serengeti kita punya bilik. Ocean Opera. Boleh makan laksa lah. So this is our room, our house. See. Jadi ini kita punya bilik untuk malam. Dekat depan nak tengok view, nak tengok view. Ini view kita dah. Ini dia tu. Tengah hujan sikit, renyai. Tengah petang buat apa? Nak rehat je, nak mandi, nak berak. Okey. Jadi kita ikut sini pula. Kita ikut ke bambu punya bilik. Nak pusing, nak ke... Nak ke mana ni? Pusing lah. Situ boleh pusing. Boleh. Ke kita nak pergi barbecue. Barbecue pukul 6.30 kita punya set dinner. So sebelum sekarang dah pukul 5 lebih 5.30 kot. So kita nak ke barbecue ke 6.30, tapi sebelum tu kita nak jalan dulu. So sing. Ini tempat pickleball. Tepi tu ada basketball. Sejuk weh. Sejuk gila. Ni mandi best ni. Dia kata tempat ni breakdance. Oh, yoga. Okey, yoga. Ni tempat breakdance. Okay, ni ikan sekap. Ni apa? Apa lagi? Oh, ada ayam okay. Ayam, ikan cakap, lagi menu kambing. Nama apa? Afiq. Afiq, ya Afiq. Okey, kat sini ada ikan. Nampak tak? Jagung. Ini kita ada pumpkin lah, pumpkin slice. Yang ni kita ada udang lah. Kita ada chicken. Ini kita ada lamb lah. Sorry, Ada fried rice santan. This one kita punya salad. Dan yang ini kita punya fruit lah. So kita akan ada lagi satu french fries. Satu lagi tengah-tengah kita akan ada ikan cakap lah. Mommy can settle everything. Okay. So kat tengah-tengah ni kita dah potong. So kita akan buka saja, kita letak blend lah. Okay. Lepas ni kita ada sos-sos dia. Ini green chili sauce. This one your mint sauce. The other one is your normal sauce lah. So mint sauce ni kita akan try campur dengan lamb tu lah. Kan tidak lah kita try ya. Okay, kita orang makan dulu. Ni makanan kita orang. And then aku rasa tengoklah end vlog macam mana. Aku rasa malam ni aku nak santai relax. Maybe next kita terus ke bilik kot. Makan. Bismillah.
macam excited tengok ikan ni. Tak nak pergi mana ni? Tak nak pergi mana? Tak payah touch, tak ada apa. Tak nak pergi bilik. Orang panggil apa? Orang panggil apa? Jahit. Jahit. Ni jangan macam tu. Dia datang kat sini. Isolasi, cik. Lampu tu ever ready cerita. Okey tak? Lampu ever ready. Ha. Ha. Okey lah, boleh lah. Nak. Okey, kita ke bilik ya. Bye. Hujan daripada Ipoh sampai tak tahu Goba 2-3 pagi mesti hujan sebab aku dengar daripada bunyi atap kan. Sekarang ni bunyi tapi bunyi sungai, tengok bunyi hujan. Tapi sini pun dia renyai sikit. Depan 17 kita nak breakfast sebab breakfast kita pukul 8.30. Kita dah listkan apa yang kita nak semalam, jadi tengok sekarang. Ha? Macam tu. Nangka. Cuba tengok sini bau dah. Continental breakfast. Ini English breakfast. So kita ada Malay breakfast kat sini. Jom kita makan lah. Bismillah. Best kat you, Bing. Penat naik turun kan. Okay, kita dah masuk kereta. Sama-sama dah ready, dah make up. So kita orang jalan-jalan ke baru dan makan dekat Haji Malim and then balik. Oh, itu je. Pasal trip ni best. Dia macam if you nak get away, get lost naturally, memang bersesuaian lah dengan dia punya apa tagline tu, get lost naturally. So tak ada line. Ya, tapi tak ada line. Tapi okey lah, so tak ada lah selalu sangat main phone. Walaupun tengok main phone juga kita tadi. Okey lah, bye. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Weh, tingginya. Macam Deepavali. Sempena Deepavali kita akan naik tangga. Okey.